Kita dah sampai homestay. Woi, Hai. Saya pula Pakcik Bawang. Kita ada 1, 2, 3 bilik. Lepas tu ada meja makan kat sini. So luas. Kat sini kita boleh buat aktiviti. Oh, ni toilet pertama, siap ada tandas. Ni dapur dan itu toilet kedua untuk mandi sahaja. Bersih. Dapur cukup perkakas. Basic-basic semua ada, pinggan mangkuk semua banyak. So macam tu je lah homestay-nya. So simple. Masuk YouTube. Ada jangan jerit. Aku tahu Cik, yang tu ada tukang bawa. Kaki jerit kau lagi kacau dia. Sama lah. Perempuan tu pun Dia belum dia belum. dia belum panas. Best ke adik? Adik best ke? Bye. Dah. Kaki tengokkan adik. Abang tengokkan adik-adik Kita. Hi guys. So inilah kawan-kawan yang aku yang jauh sangat tu, yang lama tak jumpa katanya kan. Last jumpa tahun lepas, bulan 1 juga. So ni kita jumpa balik semula. Sekarang kita tadi dah check in homestay. Sekarang kita orang nak pergi groceries shopping. Nak pergi membeli-beli barang untuk memasak. So anak-anak kita tinggalkan di dalam kolam bersama bapa-bapa. Bapa-bapa tengah berbincang untuk aktiviti petang. Okay, ada apa-apa nak cakap? Tak ada. Bahasa bisu semua. So ginilah keindahan Mersing kalau korang nak tengok. Cantik kan? Satunya Jambatan Mersing yang ada. Jambatan Mersing ada. Untuk pengetahuan aku nak cerita sikit alang-alang cerita pasal Jambatan Mersing . Jambatan ni takkan ada jambatan kedua sebab dia kata jamnya waktu raya je. Waktu hari lain tak jam. Jadi dia cuma proceed yang highway tu je. Bypass sana tu. Yes. Oh, okey. Tapi kira okey lah, ada juga jalan kedua. Jambatan kedua takkan ada lah. Sila lupakan je lah angan-angan dan cerita-cerita ya. Mungkin tak ada tempat tak nak buat. Tu satu. Tapi tu dah dia bagi alasan, dia kata tak ada keperluan. Kenapa kau slow? Mana tempatnya? Depan lagi. Oh, jauh Mana? Ada tu. Mana? Ni dekat traffic light ni masuk belok. sini lah. Traffic light. Okey. Ya. Sana. Belok kanan nanti kat depan dia. Oh, okey. Kau Minta maaf lah, nanti, saya ni kau tahu orang tak area ni banyak orang viral tau. Wrong way lah. Kau jadi kau pula yang kena viral. Sana. Mana ni? Sini. Kejap. Maafkan. Orang Mersing murtad. Tak tahulah Mersing sekarang dah baru. Macam-macam tu Oh, situ. Okey. Penat lah. Ini baru berapa minit jumpa. Baru sejam jumpa. Dah penat. Nak sampai ke 4 hari 3 malam. Hilang nyawa. Jauh. Aduh. Oh, sini. Bukan tepi jalan tu ke? Memanglah tepi jalan tapi tak ada dari situ. Oh, ni nampak juga belah sana. Nampak. Tak lah. Kau ni. Kau dah, aku tahulah aku bodoh tak nak Atas. bodoh-bodohkan Parking aku. atas senang. Aduh, Parking hai. atas. Jauh Ada parking atas. Ada. Inilah. Boleh lah. Jauh lah. Boleh lah. Mana pintu dia? Tu pintu masuk sana ni, pintu keluar je dekat. Boleh lah. Aku selalu pakai atas. Barang. Ha? Masuk tak ada bawa barang jadi boleh dah jauh. Okey. Okey, so jom kita memulakan grocery shopping. Let's go. Bye. Polis tengok list. Sekarang kita dalam rancangan nak masak apa hari ni. Okey, jom. Aku rasa pergi barang basah terus lah dulu. Okey. Satu.
Boleh jalan dulu. Baju. Aku yang aku pun plastik lepas. Aku tak tahu macam mana plastik lepas tu rupa dia. Putih kan? Dapat ni lah. Banyak kat kedai buku ke? Nak cari kat mana weh? Aku tak tahu. Plastik sampah ada. Dia dekat di sinki tu dia macam ada plastik-plastik. Dapat juga. Tapi dalam kereta aku ada plastik sampah. Cawan plastik tak payah beli. Tak banyak. Tak Cawan payah. dia banyak. Cawan dan tinggal banyak. Nak beli beras tak pegang. Berat. Tak payahlah. Nak ke tak? Kimbol lah murah sikit. Tak apalah. Kita yang sedapkan dia. Aku potong tau yang dah beli. Potong. Kena ikon Hole. Angka apa? Kau yang pernah buat. Aku tak pernah buat. Bukan, hari tu aku beli ni salah. Ala krim. Oh, ni yang untuk buat edisi. Ni. Hole kan? RM1. Ambil apa? Saya bubuk. Sirap je. Sirap. Sama je harga dia. Kasih pun okey. Kasih. Tak payah buat. Buat spray. Ikut cakap untuk bumbu. Tak. Dah cepat-cepat kita kejar masa. Nak berapa? Satu je kan? Satu aku dapat. Tak boleh tangan. Taknya manja. Allah. Tak ingat tahu kat mana lepas ni. Tak, nanti boleh pusing lepas. Tu ada ketam. Ada ke tak? Tak, bawang tak cari. Dah tengok. Boleh je lah. Boleh je lah buat syarat ni. Berapa tu? Semua ni. Yelah, 13 lah. Sini lah. Semua dia bungkus lah. Kau tolong. Aku lah bungkus sendiri. Berapa tu? RM12. Kan? Bukan ni. Asyik kan? Geram lah aku. Dah lah dia yang buat. Aku nak makan macam mana? Aku cedok je. Aku memang tak kenal. Masih tak? Kau tak timbang lagi saya. Itulah perangai daripada tadi nak. Lain. Pergi lah aku malu. Oi, dia malu padahal kawan dia tu. Tapi saya RHB. Transfer. Boleh saya dalam Lebih lagi. kejap Saya apa? Cuba. Pasal itu. Janji satu orang. Terima kasih. Nadia penyelamat kita kali ni. Kenapa tak boleh? 109. Apa Nadia dah Nadia dalam diam banyak duit. banyak duit dia ni. Nak pilih apa ni? Biarkan dia. Macam mana buka? Dia ingat kita pandai. Mana buka ni? Oh, mana? Allah, kitanya tak larat. Boleh tak letak? Ni kereta guys. Ni kereta guys. Ni kereta orang guys. Ni kereta guys, bukan Cuba bot, letak guys. dalam ni. Bot manalah aku tahu, aku ingatkan ada benda. Ada benda. Betul je ni. Macam rumah guys. Masuk. Lagi apa lagi? Macam rumah guys. Tak payah lah. Dah habis shopping dekat BS. Sekarang kita nak pergi mari-mari mencari apa yang tak cukup.
Akuin kau. Kau kenapa Oh, Nadia dah ringan sekarang ni. Dah 2 kali dah terbalik Nadia. Punyalah dah kurus. Masuk depan. Tak, sini. Betul lah. Sini. Masuk depan lah. Nak tu. Maaf lah. Rasa dekat mari-mari ni tak payah nak vlog lah, penat. Bye. Tak lah. Sekilo ke? Kupang ni berapa sekarang? 3 kilo. 79. Satu paket berapa kilo? Paket tu tak tahulah. Kena timbang kot. Oh, dah boleh sangat dah. Boleh sangat. Timbang terus. Boleh lah. So, yang kek tu kat sini. Ni kek legend guys. Nak yang macam corak lama-lama ni. Alah boleh apa? Yang kartun tu. Tak nak bunga yang tu boleh buat juga. Sama ada dua. Semua ada 2 bunga lah. Mana anak? Bulan. Yang berebut budak-budak tu anak dia je kan? Anak aku tak makan. Anak aku pun tak makan. Anak kau je berebut. Bulan mana kot? Bulan. Pink. Oh tu pink Purple. Dia apa perisa apa coklat? Coklat. Yang belakang sekali. Cantik lah. Belakang kau ni kau cantik. Warna kau tak makan? Makan? Kau tak makan? Makan. Ni cantik. Manis. Ni apa? Dia rare sikit. Ni apa? Coklat jugalah. Okey, ambil yang tu lah. Tulis apa? Oh, kena tulis tarikh Oh. Yelah, jadi tahulah. Bukannya hari tu. Happy birthday. Happy birthday lah tulis. Awak tulis happy birthday sekali muat tak? Ni pun biskut legend. Tu biskut coklat. Ni biskut dia. Biskut coklat. Ni pun biskut legend. Ni tempat kita orang main roller coaster kereta. Tak jadi. Tak jadi. Tak lompat. Tak jadi. Tak kecut perut. Nasir. We need you, Nasir. Kalau kereta kancing Nasir terangkat weh. Kita dah sampai homestay. Weh, masih berendam. Tak sejuk ke? Masih berendam. Aku dah agak Mana Tisha? Dia dah naik, dia sekejap je. Dia sekejap je. Aku tahu dah, dia memang kecut. Tidur ke? Tidur lah aku rasa. Tak ada. Tidur. Kita dah sampai homestay. So macam ginilah dekat depan suasana. Hai Nadia. Dah angkat rakit orang. Betul-betul Aku nak pergi. Tak apalah, ajak pergi lah. Aku pergi lah lagi beli. Tolong. Panggil tolong. Tolong angkat orang. Tolong. Beli barang banyak. Adik buat apa adik? Adik mana? Adik mana? Adik mana? Tidur ke? Tidur ke? Best tak? Sila angkat apa yang patut. Mana barangnya? Banyak, dekat dalam pun ada. Ha. Ni kau nak angkat apa? Tak tahu, pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah aku kata. Ni muka depan rumah Dahlia. Dalam bekas tu Pak. Ni, tanya rokok di mana? Adik dah mandi? Sejuk. Bawa apa? Nyorok Macam ikan, bawa ikan gitu kan. Padahal tak apa ke dalam peti. Dia orang tak buka peti punya. Dia orang tak buka peti.
Percaya dah. Lepas tu kalau tu pun dia orang bukannya tahu benda apa, macam ada majlis apa tu. Muat. Ha. Telur tak nak simpan. Lagi apa? Syarat pertama, telefon letak tepi. Sabar, aku nak tengok resepi. Siang dulu. Tak dapat Kalau udang, saya tengok ya. Saya tak pandai sangat ni. Tengok boleh lah. Kita dengan sesi kopek-kopek bawang. Sesi membawang. Tu tengah masak. So kita sedang mula memasak-masak. Ni chef of the day kita. Allah, pintu bilik air. Ini daging untuk esok. Tu jagung pun untuk esok. Sementara tu, cuba korang teka apa menu kita orang malam ni. Cuba teka. Rebus sayur dulu, baru kekerangan. Ibu! Kecil! Ajar. Aku beria lah. Aku beria mengalihkan dia punya limau dia daripada Salah. stres. Apa yang Aku ada baru saya ni. Ya. nak air sejuk. Ini. Dua. Boleh tak jangan pergi dapur sekaput? Dia dah bisu, tak bercakap. Cakap lah. Lepas tu buat lawak. Cakap. Masuk ni lah. Mana tempat karaoke kau? Ada. Maghrib lah. Ustazah. Ustazah guys, maghrib. Bila dah patuh. Aku tak jumpa. Ada. Gagak. Itulah. Tapi tak boleh dah masak. Kena masak. Tak perlu. Nak bayar. Tak masuk. Tak cantik nanti kalau Jangan main dekat dapur. kau buat dah. Di sini besar. Kita di dalam pertandingan memasak. Kita akan menyaksikan pertempuran antara Naya dan Ani. Aku nak ambil video syukur menggoreng sebenarnya. Pergi ambil sementara ada lagi seekor. Dah angkat ke? Dah tutup api. Aku nak ambil video syukur menggoreng. Chef, ini chef import kita. Sebab dia orang main ngelak tadi pergi beli kunyit lama sangat. Cik kaji ban kau. Kenapa tak pergi kat ni? Maghrib tutup. Maghrib tutup. Oh, itu ini dia ikan siasat yang digoreng. Ya. Potong ni. Potong apa? Ketam. Sotong mana? Sotong ke bawah? Oh, ada nampak. Jangan terkeluar. Sedapnya ya Allah ya Tuhan. Tu dia ke bawah weh. Tak apalah. Dia kena toast lah lambung. Seksi doh. Yummy. In my tummy. Yes, ada apa-apa ucapan? Nak masuk YouTube tau ada. Ya. Kenapa? Ada apa-apa ucapan? Tak ada. Oh, ni dia ucapan dia. Wah. Anak bujang. Kita orang anak bujang ke? Yelah. Anak bujang macam mana? Yelah, orang dua-dua dah sunat. Kau je belum sunat. Sorry bro. Cuba Syakir tanya dia orang macam mana rasa sunat. Saya tak sunat lagi. Awak tak sunat lagi ke? Ke ada Adam belum sunat? Ya. Belum Belum. boleh sunat sama-sama dengan Syakir.
Alamak. Sudah baca kategori apa kau dah? Tanya abang. Abang macam mana bang tanya? Baca kategori apa bang? Waktu sunat tu tak sakit. Habis bis tu sakit. Sakit macam mana? Kena gigi harimau. You tahu pun siapa kategori harimau? Kena gigit harimau guys. Papa pergi entah. Papa hilang. Aku ingat Adam dah sunat. Mana aku sunat lagi? Belum. Bila plan untuk sunatkan Adam? Tahun depan. Syakil dah minta dah nak sunat. Aku tak bagi. Aku nak turunkan dulu. Oh, nak kuruskan dia dulu. Papa, Umi tak tahu Papa kat mana. Ya ke? Susun-susun nasi. Kenapa korang pakai hijau? Aku pun hijau. Umi ikut tu makan. Bismillah. Wow. Hebat lah. Tengah situ je. Dua tempat je. Tu. Bismillah. Oh. Okey. Oh, Okey, angkat. Saya budak-budak yang tak kena, tak makan. Ujung sikit. Tengah sikit. Boleh tu nanti. Boleh tarik. Boleh tarik. Sini tak ada. Kerana tak lewat kanan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik ya lazim. Allah ta'ala wa qina azabana. Amin ya rabbal alamin. Amin. Makan semua. Makan semua. Jemput makan. Ya, kau kan ada. Ada berapa? Ada dalam 9 minit ke 10 minit tadi. Video makan semua orang nampak. Sumpah tak tipu. Tapi kalau kau nak ngangut. Cepat. Orang semua tahu. Abang malu semua dah tengok. Dah. Tiga ketul ni orang lain dah bangun dah. Dia 3 ketul ni tak bangun lagi. Tak tahu apa masalah 3 ketul ni. Tak bangun. So ni kita punya hadiah-hadiah untuk aktiviti malam ni dengan esok. Tapi penyampaian hadiah ni besok pagi. Malam ni kita nak buat aktiviti je dulu. Meriah ya. Hadiah nombor 1 sampai 6, nombor 1 sampai 3. Ini 2 ni hadiah paling special. Hey. So yeah. Ni ada. Tengok cawan. Tengok. Tengok cawan. Okey, kita akan menyaksikan siapa yang menjadi juara. Tangan. Wah. Ini ada pada pemenang. Kanan. Kiri. Kiri. Oh. Kanan. Kiri. Kiri. Dah 2 kali dah langgar ni. Okey. Kiri. Kanan. Sengit. Kanan. Kiri. Cubaan pertama. Okay. Cubaan kedua. Okey. Kuat sikit lah. Sikit lagi. Balas nak main. Lagi dah.
Wow! Jatuh. Sangat. Dan ketiga abang kalah. Oh! Bola. Oh! Tung besaran. Wow! Turun. Go go. Apa-apa. Maju lah. Guys, pertarungan yang agak semen. Lagi nak macam apa? Satu, dua, tiga. Aduh. Sakit tadi aku tu. Dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey, boleh. Satu, dua, tiga. Dah lah lepas lah. Satu, dua, tiga. Bukan tanya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. You nak ke mana tu? Satu, dua, tiga. You terus. Ada siapa? Mana siapa? Ada kamera dia. Zah cakap. Tengok abang main phone. Tengah penuh. Oh, tak. Dah lah, aku dengan dia dah boleh mengenal. Okey, maksud. Tak kisah tapi ada bodoh. Air dah panas. Air tak sini aku. Masuk je. Awal pagi dah main di berendam ah. Saya tadi nombor 1. Nombor 2. Itu nombor 3. Nak pindah belakang. Dah ke mana? Pagi. Potong apa? Daging. Potong daging ni. Dah panaskan. Ni nak buat bakwan jagung. Air teh dah siap. Apa lagi? Macam breakfast hari ini. Baba bagi korang. Nasi goreng kampung pedas. Nasi goreng Cina tak pedas digoreng. Berapa star? Berapa star ni? Adam berapa star? Infinity. Wow, infinity guys. Berapa star? Infinity beribu-ribu juta. Oh, mak. Adam? 5 star. Oh, mak. Kat sini pula. Sedap tak sarapan? Berapa star? 10. Awak? 11. Awak? Oh, tak nak jawab. Awak? Banyak yang boleh dipikirkan. Awak makan apa tadi? Rasa dia orang mana? Kenapa rasa dia orang banyak pergilah makan? Kata-kata hari ni. Okey, kata-kata hari ini. Jangan lupa sarapan guys. Okey, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ni jangan lupa baju kolam guys. Okey, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Yang penting makan.
Yang penting tak payah makan. Jangan lupa. Jangan lupa apa? Jangan lupa makan nasi. Kata-kata hari ni guys. Lama ni fikir ni. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Tak tahu. Bye je lah. Bye. Ini kita tengah goreng bakwan goreng. Bakwan jagung. Ni kita tengah goreng bakwan jagung. Ni dan ini. Sekejap lagi kita dah nak balik. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to ayah dan abang. Happy birthday to you. Dua-dua. Aku pergi tak ada. Aduh, ni boleh ganyuk eh. Potong Balik. Betul. Potong sama-sama. Sama. Okey. 1, 2, 3. Ada? Hadiah klaim kemudian Dari WhatsApp Oh, okey. Alamak. Baik, standby 1000 lebih. Okay dah, siapa nak makan kek? Potong. Tak nak. To you. Happy birthday to adik Pipi. Happy birthday to you. Yeah. Oi. Okey, dah. Umi macam biasa nak balik kita buat sesi pembahagian harta. So ni untuk seorang, 2 orang. Yang ketiga dia dah bawa pergi depan. Yang ketiga dia kata dia ambil beras je. Sebab semalam dia bawa beras, dia bawa balik beras dengan sos kita bagi. Okey? Oh ni bakwan. Ini bakwan lepas kita goreng. Hasilnya. Ada lebihan, siapa cepat dia dapat. Alamak, hidung Pipi ada tak hidung? Tak, ni. Sikit dah. Tak, papa tekan, tak ada apa. Ni. Tak. Hi guys. Okey, dah keluar. Okey. Guys. Tak. Hi. Tak ni. Hi Pipi. Hai. Pipi makan apa hari ni? Ni. Kek. Sedap tak kek? Tak. Berapa star? Weh. Oh. Okey, tempat ke-6 dimenangi oleh Latisha Sumaya. Yeay. Hadiah. Wah, dia pistol. Ya, okey, senyum. Tunjuk pegang. Wah. Syakir. Yeay. Okey, tempat keempat Aileen. Okey, senyum 4. Ketiga. Ada. Senyum. Tempat kedua. Abang. Woi, besarnya apa punya? Okey, senyum. Okey, dan juara pertandingan kiri kanan. Ada. Muzik Kak. Hadiah dah boleh letak dulu nanti bawa ambil. Tempat ke-6 dimenangi oleh Latisha. Ada benda lagi. Ada siapa ni? Nombor 5. Aileen. Betul lagi. Okey. Tempat. Syakir. Dapat dasar lagi. Nombor 3. Ana. Nombor 2. Ada. Saya beli kopi. Tapi barang. Ada satu nombor. Okey. Dan juara. Okey, atas 6 pertandingan botol flip jatuh kepada Latisha. Ambil dia. Ambil abang. Senyum. Okey. Semua jatuh kepada Aileen. Wah, banyak dah. Banyak. Bukan. Syakir Lokman. Syakir. Alamak, dia tak boleh lari.
lawan dengan adik. Lawan dengan adik. Tepat Adam Aziz. Best color. Tepat dengan Ano. Boleh main ni, body yang terbang tu. Jatuh kepada Nombor 6 jatuh kepada Umi. Nombor kelima jatuh kepada Papa. Nombor yang keempat jatuh kepada Ani. Nombor ketiga jatuh kepada Syukur. Ni orang bekal kerja ni. Itu belum masuk sini mesti. John jatuh kepada Nadia. Hanger hutan. Jatuh kepada Ini lebih mana jatuh kepada Ani. Bapak makan. Okey. Tempat kedua jatuh kepada Nadia. Okey, satu. Tempat pertama jatuh kepada Umi. Okey. 1, 2, 3. Tempat kedua jatuh kepada Nadia. Apa ni? Situ yang satu hari 2 malam. Okey. Jatuh kepada Umi. Oh, kita sama Lagi jendul. Dan tempat pertama jatuh kepada Ani. Ini yang betul tadi ni. Okey, kita ada hadiah keseluruhan. Hadiah misteri ni, hadiah keseluruhan ada untuk keluarga dan ada untuk kanak-kanak. Yeay. Apa yang bertua? Juara keseluruhan untuk kanak-kanak Okey, tepi belakang okey. jatuh kepada juara keseluruhan untuk keluarga jatuh kepada Joe dan Ali. Balik dah bang. Budak semua salam. Salam sebutan juga. Jalan. Salam kena jatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Semua bapak kat depan kamera. Bye. Bye. Jumpa lagi. Bye semua. Baik-baik. Bye. Bye, love you too. Bye. Okay, jalan. Silakan. Bye. Okay, bye-bye. Korang, thank you dah tengok video kita orang. Bye guys.